Dah start record? Oh, kau ingat kau saja nak Aku dah cakap dia akan buka aib-aib kita, Mat. Tak payah saja. Dia akan buka segala aib-aib kita, Mat. Kau tak payah cerita, betul tak aku cakap kau? Aku ingat dia nak tunjuk anger ke apa. Kau tahu waktu dia record video mula-mula, kan aku ada cakap dengan kau, kita ada puji dia time naik Flying Fox tu. Kan dia Kredit lebih, Mat. Kan dia record muka dia kan. Dia tak letak cadak-cadak muka dia, Mat. Dia cadak muka kita, dia cadak muka dia, Mat. Dia letak lagu yang macam kita puji dekat bawah. Oh, dia ni bagus. Oh, memang. So, welcome back to our channel. Pagi-pagi mengantuk siap. Apa kita buat kat Banting ni? Banting, kita plan nak pergi mancing ni. Serius lah mancing, Mat. Aku tak ada. Aduh, ya Allah. Come on. Oh no. Kali ni kita lagi mancing udang. Mancing udang apa? Udang limau, guys. So sama-samalah korang saksikan sama ada misi kita orang kali ni untuk pergi mancing menjadi ke tak. Okay, Mat. So kita orang dah sampai dekat warung ibu. So kalau siapa teringin rasa masakan seperti masakan ibu kita, insya-Allah kita boleh datang kat sini. Ramai ke So hari ni memang ramai. Kau tengok view sekeliling. View. Aku rasa aku dah cakap tadi dia tak alert tu benda-benda gitu, Mat. Dah mancing udang, Mat. Kita makan dulu pulut udang, Mat. Aku buka sekejap. Kau tengok guys, dia nak buka. Ni orang kampung ke orang bandar? Kau boleh nilai sendiri lah. Makan pulut. Kau tengok makan pulut. Tak, aku tengok lah. Aku buka je ni. Astaghfirullahalazim. Tak, Mic okey semua? Mic okey? Okey lah. Okey. Jom ni, sekali. Weh, Tak, dah record belum? Dah record dah? dia dah rekod. Weh, aku dah penat nak buat footage 2 kali. Aduh. Okey, sekarang ni kita kat mana? Weh, aku terkejut. Api ayu. Penat lah ulang-ulang. Dek, korang nak rekod ke, Dek? Boleh kan? Nanti masuk kat YouTube. Boleh. Seorang je lah pusing-pusing sini. Kau nampak 2-3 kali ni pusing. Kau nak jaga kita lah. Ayah kat situ lah. Yes guys. So kita orang sekarang ni tengah on the way nak pergi ke ke mana aku lupa ada. Pemandangan semasa kita nak jalan ni, kita ada lagu kita sendiri lah. Ya, kita orang dah ada lagu. Daniel, Dan, Ifa. Daniel pegang kamera steady gila. Din masuk prank semua terus ketawa. Okay guys, so kita orang dah sampai dekat kolam mancing ikan LS Mat. LS Fishing Pond. LS Fishing Pond kat ada sini. Ada restoran juga lah kita boleh tahu. Okay guys, so jom ke kita orang. Kita akan bawa korang pergi mancing udang limau, Mat. Bang, mau mancing udang bang? 1 kilo berapa udang? 70 lah normal. Pakai kad lah, kau ada kad? Kad boleh ke? Kad pun boleh. Lepas tu? Tolak mata kain. Macam tu. Macam tu. So ini jadi stand lah? Oh, so dia potong kecil-kecil macam tu lah. Oh, tu nanti letak dalam tu. Kau pegang macam tu je? Kau tak payah geli sangat lah. Udang. Udang guys. Tak ada pun. Sabarlah, benda buruk.
Besar-besar udang dia. Tapi tu dah, udang ni dia select tu. Dia tak nak makan aku punya umpan tu. Udang kat tepi ni berapa banyak je. Cuma dia tak nak makan umpan aku. Dia dah kenyang aku rasa. Dia dah makan nasi lemak je. Alah, aku dah dapat udang tadi tu kat atas tu. Dia lari pula. Sikit lagi. Dapat seekor. Dapat seekor. Yes. Ui, dapat je. Rekod tak? Rekod tak? Mantap. Dapat seekor, Mat. Sabar. Gila sabar. Wah, siap udang. Alhamdulillah. Sabar tu. Jangan macam ni tu. Ui, tak baik tu kau. Sabar tu. Tak relax tu. Mantap lah. Pandai-pandai kau lah. Tolong lah. Ni ambil kain putih tu, tarik. Dia sangkut kat ekor dia. Wan, dapat. Jatuh. Dapat jatuh, Mat, kat tepi. Jap, aku nak ambil ni. Aduh, ya Allah. Relax bos. Tak relax bos. Aduh, ya Allah. Din. Tada. Ipan peras. Pan. Kau Pan. Allah. Meanwhile. Allah. Satu je yang mati. Din. Bapak ah. Mantap. Din, 6 ekor dah Ngam. 3 Dah, kau angkat sendiri je. Bawa lagi sana. Kain, weh. Dapat. Ipan dapat. Tengok. POV. Tengok POV. Mana? Ui, cantik. Tengok tak? Jaga. Mantap. Buka tu, tali tu kan aku takut termasuk dalam kolam lagi. Masukkan ni. Lepas tu kita tengok. Semua lari dah tu. Sini kolam ikan tau. Berapa? 12? 11? Rasa 11. Sebab satu aku ni tadi nanti. Baik bro. Sudah paling besar bro. Tapi dia menang lah. Dia dah paling banyak tak? Hari ni aku dapat 6 ke 7 tadi. Tapi seekor dah terlepas keluar. Maknanya 8 lah total aku dapat. Dah kena ikat lah. Udah goreng bro. Kau tengok keluar misai. Dia punya sesumut tu jangan pegang. Tajam. Ni Kat rumah aku sekarang ni. kita dah sampai kat rumah. Tiba-tiba kat rumah kan. Tiba-tiba kat rumah, Mat. Ni hasil udang kita, kau tengok guys. Besar hasil udang kita orang ni. Betul ni, betul ni. Ni paling besar Din ambil tadi. Ni Din dapat besar, Mat. Ni hidup. Kita nak buat masak Maggi. Mana dia hidup? Okay, so jadi kau saksikan kita masak. Sekarang kita nak siang tu. Din, siang Din. Buka ni dulu. Buka kepala dia. Sebelum buka kepala dia, kau kena potong ni dulu. Kena potong. Ada tong sampah? Beri dekat sikit. Senang nak buang. Ni kepala udang. Tarik udang tu yang ni kena bersihkan, nampak tak? Dia buang ekor. Astaghfirullah. Dia dah mati, Mat. Dia dah mati. Ni, potong macam aku kata. Potong bawah ni. Ni, potong bawah ni. Kepala ni. Potong. Okey. Kau rasa bersih tak? Tak.
Pergi bersih. Yang aku gunting bagi kemas hak. Okay. Okay, so korang hari ni kita orang dah jadikan Maggi udang Asal aku seorang je macam rasa macam seorang je masak tadi? Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okay, nah rupa Maggi kau tu orang, kau kena tengok. Udang besar-besar guys. Oh my god. Tapi kuah nampak padu. Tak payah cakap padu lah. Rasa kuah cukup padu lah. Suapan pertama guys untuk korang. Nah. Wah, Mayati betul kat sebelah ni. Ada limau tu sedap tu. Kan? Bak limau. Betul? Limau? Letak limau sedap. Tak ibu. Kemat ni Patut kita tak kongsi ingredient kita. Aku hancur. Mana hal udang Bagi makan apa tak? Bagi pedas je kat udang tu. So korang jangan lupa subscribe, like and share video kita orang. Kalau kau nak nampak kita orang buat aktiviti yang lagi ekstrim lagi daripada ni. So harap korang suka video kita orang kali ni. Teruskan support guys, so perlukan support daripada anda semua. Okay lah, bye-bye. Assalamualaikum. Memang orang kata Tak nampak apa-apa. tak nampak apa-apa. Ui, yang ni benda tak nampak. Slow. Kiri. Wih, ada kereta je.